Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon papaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Wanudini Zahaira binti Wazaza Arimi nama diberi. Berusia 12 tahun, saya dilahirkan pada tanggal 2 Ogos 2013. Saya merupakan anak yang ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Saya merupakan murid tahun 6 yang belajar di SK Ketengah Jaya. Kod sekolah saya ialah TBA 2048. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku untuk mengisi masa lapang saya dan juga menambahkan ilmu saya tentang dunia. Dalam video hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah novel yang saya telah baca dan saya telah memilih novel ini dalam kategori novel semangat wajah kemboja. Novel ini bertajuk Ayah yang Hilang. Nilai murni dan kasih sayang yang diterapkan dalam cerita ini amat menyentuh hati saya. Buku ini telah dikarang oleh seorang penulis yang terkenal, iaitu Hashim Latif. Buku ini telah diterbitkan oleh Associate Educational Distributors Malaysia Sendirian Berhad Melaka. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Lokman yang telah kehilangan ayahnya kerana tsunami. Tsunami ini telah banyak mengkorbankan nyawa mangsa dan juga harta benda. Sudah seminggu ayah Lokman tidak pulang. Lokman nekat mencari ayahnya di dalam lautan. Walaupun telah dilarang oleh sahabat baiknya Rosli mengakui bahawa dia mempunyai sifat yang sama seperti ayahnya Hussein Tekong. Beberapa orang sahabatnya lagi berpesan kepadanya tetapi tidak diendahkan olehnya. Ia tetap ingin pergi ke laut mencari ayahnya kerana ia tidak mahu ayahnya diratah oleh ikan dan hidupan laut. Ia ingin menyempurnakan tubuh ayahnya yang telah berbakti kepada daratan. Ayahnya seorang guru muqaddam yang telah mengajar anak muda yang ingin bermuqaddam. Dalam kocakan air di pinggir laut, timbul sehelai kain sarung dan juga baju putih berleher bulat. Ia mempercayai itu baju ayahnya. Namun di manakah batang badannya? Akhirnya setelah beberapa kali cubaan mencari ayahnya di laut itu gagal. Ia berasa sedih dan gembira kerana penduduk kampung turut membantunya mencari ayahnya dan ia jauh di sudut hatinya ia berasa sedih kerana tidak menjumpai ayahnya dan berasa gembira kerana penduduk desa ingin menolongnya mencari ayahnya di lautan. Pada pendapat saya, buku ini sesuai dibaca oleh kanak-kanak kerana ia penceritaannya tidak terlalu berat untuk difahami. Novel ini memberi nilai-nilai murni dan penerangan yang sangat bagus. Buku seperti kasih sayang, berbudi bahasa, menghormati yang tua dan kekeluargaan serta yang erat sesuai dengan kempen kerajaan budi bahasa budaya kita. Ini adalah pilihan yang terbaik buat pembaca novel Ayah yang Hilang. Sekian, terima kasih.